Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Mudah-mudahan semuanya sihat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Hari ini kita akan membincangkan satu lagi siri zakat, iaitu zakat wang simpanan. Murid-murid, mata wang wajib dikenakan zakat kerana digunakan untuk urusan muamalah, sama fungsinya dengan emas dan perak. Wang simpanan di sini bermaksud wang yang disimpan dalam institusi kewangan atau persendirian. Contohnya, akaun simpanan tetap, simpanan semasa, saham amanah serta bentuk simpanan lain di bank atau mana-mana institusi kewangan. Murid-murid yang dikasihi, wang simpanan kita yang mencapai kadar nisab dikenakan zakat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Wah, banyaknya duit dia. Amboi, takut betul lah Kak ambil duit dia. Belanjalah Kak sikit. Tak baik tau kedekut-kedekut ni. Faris banyak duit ni. Dah bayar zakat ke belum? Zakat apa? Zakat wang simpanan? Oh, kena bayar zakat ke? Yelah. Wang simpanan samalah seperti nilai emas dan perak yang digunakan sebagai mata wang. Sebab itulah dikenakan zakat. Bagaimana nak tentukan kadar wang simpanan yang pernah dikeluarkan zakat? Kadar mata wang yang perlu dikeluarkan zakat akan ditentukan berdasarkan nilai emas masa. Faris nak tahu hikmah keluarkan zakat ni? Apa hikmahnya? Faris ingat tak makna zakat pada bahasa? Antaranya ialah suci dan bersih. Kenapa dikatakan zakat ini suci dan bersih? Sebabnya, dengan mengeluarkan zakat, kita dapat menyucikan harta dan juga menyucikan hati kita. Sucikan hati? Bagaimana tu? Dengan mengeluarkan zakat, kita dapat mensucikan diri kita dari penyakit bakhil dan kedekut. Bermakna, walaupun kita banyak duit, kita sentiasa ingat tentang kesusahan orang lain dengan cara mengeluarkan zakat. Yelah Kak Amani. Lagipun, bukankah bakhil dan kedekut itu penyakit hati? Riz tak maulah jadi haji bakhil. Kalau tak mau jadi bakhil, jangan kedekut nak belanja kat aiskrim. Pandailah Hila akak nak suruh Faris belanja. Mana boleh? Akak tak tergolong dalam golongan yang layak terima zakat. Alah, bolehlah belanja aiskrim je. Tak boleh. La. Murid-murid,
nisab bagi zakat wang simpanan adalah berdasarkan nilai semasa bagi nisab emas iaitu 20 misqal yang bersamaan 85 gram emas atau 595 gram perak. Kadar zakat yang dikenakan adalah 2.5% ke atas jumlah baki terendah dalam tempoh setahun simpanan apabila cukup nisab. Murid-murid, mari kita lihat perkara-perkara yang diambil kira untuk mengira kadar zakat bagi wang simpanan. Pertama, bagi simpanan tetap, hendaklah simpanan itu cukup nisab dan cukup haul. Selain itu, zakat yang dikenakan adalah ke atas simpanan pokok sahaja. Kedua, bagi simpanan biasa, hendaklah simpanan itu cukup nisab dan cukup haul. Zakat dikira berasaskan jumlah baki terendah simpanan. Jika wang simpanan dalam satu akaun, hendaklah simpanan itu cukup nisab dan cukup haul. Zakat akan dikenakan pada jumlah baki terendah. Sebaliknya, jika simpanan berada dalam beberapa akaun, maka baki terendah dari akaun-akaun hendaklah dijumlahkan. Sebagai contoh, lihat jadual berikut. Baki terendah dalam jadual ini ialah RM7,000. Ia telah melebihi nisab dan genap setahun. Tahun haul dalam contoh ini dikira dari 1 hari bulan 1, 2007 hingga 31 hari bulan 12, 2007. Murid-murid, bagi mendapatkan jumlah zakat wang simpanan yang perlu dibayar, baki terendah sebanyak RM7,000 yang telah pun melebihi kadar nisab semasa hendaklah didarabkan dengan 2.5% dan jumlah yang wajib dibayar adalah sebanyak RM175. Murid-murid yang dikasihi, bagi wang simpanan yang disimpan dalam beberapa akaun, maka jumlah terendah daripada setiap akaun hendaklah dikumpulkan. Jumlah dari beberapa akaun itu kemudian didarab dengan 2.5%. Bagaimana pula kiraan zakat bagi akaun simpanan tetap? Murid-murid, bagi akaun simpanan tetap pula, zakat dikenakan ke atas simpanan pokok yang disimpan dalam jangka masa tertentu. Sebagai contoh, jika simpanan tetap itu berjumlah RM10,000, maka hendaklah didarabkan dengan 2.5% dan jumlah yang wajib dibayar adalah RM250. Dahulu pun saya macam kebanyakan orang. Saya tak peduli sangat pasal zakat ni. Yang saya tahu hanyalah zakat fitrah tiap-tiap kali masuk bulan Ramadan. Selalu juga saya dapat risalah-risalah pasal zakat harta. Tapi saya tak pernah ambil berat. Yang saya tahu hanyalah cari duit. Saya usaha macam-macam untuk tambah pendapatan. Saya tak nak lembu dan kerbau. Saya bersawah untuk dapat hasil padi. Malah saya mengambil upah dengan menawarkan kerja-kerja mengangkut barang dengan lori saya. Malah kadang-kadang lori saya pun saya sewakan kepada siapa-siapa yang berminat.
Saya ni bukanlah seorang yang boros. Saya rajin menyimpan tau. Macam-macam pelaburan saya masuk. Namun yang merusingkan hati saya rasa macam rezeki saya tak pernah bertambah. Asyik tak cukup aja rasanya pendapatan yang saya perolehi. Pening juga saya memikirkannya. Suatu hari itu, semasa saya menggunakan perkhidmatan perbankan online, saya ternampak capaian tentang zakat wang simpanan. Hati saya tergerak untuk membaca dan saya tersedar yang selama ni saya cuai tentang menunaikan zakat. Kemudian, saya berbincang dengan amil di kampung saya. Sejak hari itu, saya pastikan semua zakat dikeluarkan. Tidak berapa lama lepas tu, saya mula perasan yang rezeki saya makin tambah. Perasaan rusing saya pun makin berkurang. Saya yakin ini semua berkat menunaikan zakat lah. Malah saya amat yakin bahawa rezeki kemenangan saya dalam kuis zakat online pada hari ini juga berkat membayar zakat. Jadi, saya menyeru kepada semua, janganlah lupa menunaikan zakat. InsyaAllah rezeki kita semakin subur. Wah, murahlah rezeki Abang Osman. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Tok Ki dan keluarganya yang banyak membantu saya selama ni. Tok Ki, saya menang besar ni. Ingat juga Osman pada kita. Baiklah murid-murid, sekian dahulu buat masa ini. Ustazah harap kita semua akan menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaannya. Wang yang banyak jangan lupa dikongsi dengan mereka yang memerlukan. Oleh itu, jika suatu masa nanti murid-murid memiliki harta kekayaan dan wang simpanan yang banyak, keluarkanlah zakat. Sekian dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.